Wih. Seperti ada baunya ya. Sampai ya. Kolak pisang, kacang padi. Wih. Kacang padi? Kacang padi itu apa? Bergape kan nak? Ke tortilla? Oh, tortillanya. Tortilla. Berapa harga? Daging satu? Tortilla. Wih, macam-macam ada sini ya. Ada kata rasa. Sebab saya ni memang durian lover, so saya rasa Hantu ni menu durian. yang paling sedap lah dekat pasar ni. So ketan tu Ketan maksud durian. dia pulut. Saya tak tahu, saya tak pasti, Oh, mungkin bahasa pulut. Indonesia ketan tu maksudnya pulut. Pulutnya. Yang mana durian. dia letak pulut dekat dalam bekas ni, lepas tu dia letak macam serbuk kelapa tu. Lepas tu ada fresh durian Crispy. diletakkan dalam ni. Ni kelapa yang diletakkan. Oh. Dan kita makan macam tu je. Dia tak ada kuah. Dia agak kering lah. Tapi sedap kering. tau. Sangat sedap. Dekat Kalau Malaysia di tak ada kan Kelantan- macam ni. Kat Malaysia mungkin ada pulut dan kita makan dengan kuah durian. Itulah Yang ni tu. betul-betul durian baru petik. Betul lah tu. Bukan petik guys. Betik. Durian jatuh kan. Tengok. Durian fresh. Dia letak dekat dalam tu. Dan satu bekas ni harga dia RM20,000. RM5. Sangat murah. Sangat sedap pula tu. Durian kampung. Dia rasa manis, lemak, lembut. RM5